apa? Kita Malaysia kalah 2-0 dengan apa? Malaysia kalah dengan Pemarwah sangat malam ni. Kena lagi. Betul 4-0. Lagi gerget. Pasal basic football pun tak ada. Basic football betul. Aku je main tak. Pertama tak ada gol, okey ya. Masuk separuh masa kedua. Bila Sun tu masuk, jangan. Dia mula Dah macam nampak dah macam clueless bila dia masuk. tanda nak gol tu dah nampak. Sun dia baru masuk kan. Defend Malaysia pun macam ikan bilis lah. Tapi tak apalah, kalau ikan bilis tu boleh dimaafkan. Tapi masa dia punya basic football untuk bertahan pun tak ada. Tak ada peluang nak bergol lah. Tepat tak ada. Tak ada chance. Semara pun masuk tak ada function. Betul. Kau main untuk apa? Peluang tak ada lah. Play Malaysia macam main untuk habiskan game. Orang main untuk habiskan game. Vietnam main macam pemanas badan lah. Kita pemanas hati. Yang main pemanas badan. Gameplay hancur ke? Arbitran okey. Arbitran tapi dia berjuang tak ada function kat situ. Ada kelibat GB tu kan. Ada lah. GB tak nampak bayang lah. Susah sikit lah. Partner dengan Semara kan. Tapi Semara pun memang berat lah. Dia pun sampai turun ke bawah. Mana tu tu? Dia tak tengok lah game Malaysia yang pernah menang kat Vietnam tu. Dia tak jadi saya inspire tu. Dia Safi Rahim, dia Sukuadan yang buat kejutan kat Vietnam. Dia kalau kat Vietnam tu 4-2 kat home sendiri. Dia tak semua inspirasi. Tak ada. Nasihat aku pada player Malaysia, kalau itu je keupayaan korang ambil bawa berhenti tu. Itu bukan main bola tu. Ya. Tamat lah. Kalau kalah, of course hati tak apa. Yang penting cantik. Korang main on position, tahu peranan gol masing-masing. Tapi masalahnya, Kalau main kau main macam tak ada punca. takkan nak bertahan, macam mana orang nak cari gol lagi. Sepatutnya 3 gol yang tadi baru boleh layak pergi final. Ini kau belum bertahan-bertahan, macam mana nak cari gol Aduh. Kau tak segarang gameplay, kau tak segarang masa kau main untuk masih group stage. Tapi masa Thailand pun cedok tu Thailand. Dah mana ada rugian ya. Final ni Vietnam dengan Thailand tengok pukul kat ruas. Saya dah 4 tahun kebelakangan ni 2 orang je. 2 je. Pasal Vietnam lagi lah. Cuma hari ikut Vietnam lah. Tahun tu Vietnam. Kita sibuk kutuk Indon main. Kita sebut kutuk Indon tak layak ke semi final. Padahal Malaysia dah layak ni. Tapi kau tengok gameplay macam mana sampai aggregate 4-0. Tak boleh. Negeri final pun tak boleh berguna. Tak ada harapan lah. Baru berapa tahun lagi lah baru nak mencapai tahap ni. Lami macam ni kan. Susah lah nak. Wan Kuzin tu banyak kuat. Memang dia patut pergi US pun sebab sikit tournament ni tak ada dalam kalender FIFA pun sebenarnya. Sunat lah. Game ni sunat. Kau main sunat. Tapi datang kau tolong je lah kan. dia tak ada je. Masing-masing dah mati kutu. Kan bergantung pada dia. Jenuh lah. Nak free kick je cari dia lah. Kalau tak ada memang tak ada gol lah. Kau tengok game tadi player banyak kali dia main bola untuk wakil Malaysia. Tapi kau hidangkan apa untuk kita wakil Malaysia. Dalam kotak penalti dah sampai lah. Dah final third lah. Kita dah buat finisher. Hilang punca. Salah passing. Sayang sekali Malaysia. Itulah tak ada pemain baru masuk pun Paulo tu kan tak ada apa efek yang mantap lah. Tak ada effect. Macam batu. Tak tahu kalau dia tak dapat support yang kuat tu. Tak dapat support. Tak jumpa pemain yang betul-betul rancak lah. Susah lah. Tanker tak ada lah Malaysia. Nak harapkan player lain tu memang tak lah. Ini lebih kali list tu. Main tu macam apa. Menyakitkan hati. Itulah. Semoga Malaysia akan membuat sebagai kesilapan. Bulan depan ni nak Piala FIFA Asian Cup ni. Sebenarnya nak lagi negara yang dah siap-siap kan.
Kalau main macam ni lah, susah nak pergi jauh lah. Kan? Okay. Sorry. FAM tu something lah, jangan tidur lah. Dah lah tiket mahal. Kau tiga duit kan kau kan. Kau punya FM, office yang sah. Office dah grand. Padang dah grand. Elok je tak kena gaya ni. Tapi apa kurang buat ni? Kau sibuk nak harga tiket. Tapi stadium tak penuh. Cita. Tak penuh tu lah, kalah lagi. Yalah. Aduh, kalau main cun tak apa. Tiket mahal orang sana bayar. FM tu bangang lah. Aduh. Ya, kita dah menyakitkan hati tu hari ni. FM do something, jangan tidur. Buat satu untuk Harimau Malaya. Intai dah macam ya. Banyak carut ni. Ini kalau ikutkan banyak lagi yang carut ni. Jangan sabar. Sekali nak dia. Okey, 6 minit.